untuk mencegah fungal biofouling di persekitaran tropical marine. Okey, Puan, sebenarnya saya tertariklah dengan inovasi yang Puan bawa ni. Boleh tak sebelum itu kita nak interview Puan? Okey, boleh. Saya Dr. Nurul Syakira daripada UPNM. Hari ini saya bawa produk antifungal biofouling smart coating yang diusahakan untuk mencegah biofouling yang disebabkan oleh tropical marine fungi. Alright, Doktor, boleh tak Doktor terangkan dekat saya produk ni berfungsi macam mana? Fungsinya, cara dia adalah kita ada silver PEG, silver nanoparticle yang boleh merencatkan pertumbuhan fungi yang menyebabkan biofouling. Silver nanoparticle ni adalah antimicrobial, di mana dia boleh memusnahkan struktur mikroorganisma untuk fungsi coating dia lah di kapal, struktur-struktur yang terdedah kepada air. Sebenarnya Doktor, saya tertanyalah apa pencapaian yang produk ni telah capai? Alhamdulillah, kita dah menang beberapa gold awards dalam prestigious exhibitions and competition peringkat antarabangsa dan juga peringkat Malaysia. Sejauh mana produk ni boleh membantu masyarakat sebenarnya, Doktor? Kita menggunakan bahan yang lebih murah, tidak mengandungi bahan yang boleh mencemarkan alam sekitar. Bahan ini adalah selamat, boleh memberi keberkesanan yang panjang dan juga lebih stable. Dah berapa lama dah sebenarnya produk ni dah dikeluarkan sebenarnya? Produk ini sudah nak masuk ke 5 tahun. Apa pendapat Doktor sebab produk Doktor ni telah dibawa masuk ke Festival Idea Putrajaya untuk tahun ini? Sebenarnya FOI ni satu platform yang sangat bagus dah. Di sini dah platform untuk kami memperkenalkan produk dan produk kami dan juga peluang untuk berkolaborasi. Apa harapan Doktor lah untuk FOI yang akan datang? Nombor satu, saya harap FOI dapat diteruskan, memperbanyakkan pihak yang terlibat selain pada agensi juga pihak industri supaya lebih banyak peluang dan juga berkongsi idea sekaligus menghasilkan produk yang memberi manfaat kepada masyarakat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.